Lain macam kat Muar, nampak pokok Christmas. Pokok durian. Pokok durian jadi pokok Christmas Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawak Studios. Hari ni masih di Muar. Ada urusan balik Muar. Apa orang kata, kesempatan yang ada ni, aku ni nak jalan-jalan pergi makan durian. Waktu siang tak sempat. Jadi dekat Muar ni ada satu pot makan durian yang korang boleh jalan-jalan sekali dekat dia punya farm. Dia tak besar, dia kecil je. Tapi kalau korang nak tahu kat mana, durian apa yang aku beli, macam biasa tonton sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Okay, terima kasih kepada yang dah subscribe. Percuma je, terima kasih dapat sokongan, bagi-bagi semangat. Tanpa membuangkan masa, mari kita. Macam yang korang tengok aku ngadap sini sebab cahaya dia terang sikit. Sekejap okey. Ni kawasan dia. Parking tak ada masalah. Dekat area Sungai Abong je. Dekat area Sungai Abong. Ini kedai dia. City Durian. City Durian. Okey. Jom. Tempat dia kat sini dah ada offer lah. Korang tengok kat sini. Ni sebab ni dah banyak habis. Korang boleh pilih kopek, korang boleh pilih yang dah siap. Sekejap Hello. Ni yang dah siap. Macam ni Blackthorn sebekas 50. Musang King sebekas 50. Raja Kunyit mahal sikit, dia kata Raja Kunyit 60. Aku pun first time ni, tak pernah tahu Raja Kunyit ni. Jadi kat sini korang boleh naik skuter, boleh round kat kebun. Ni kawasan dia lah, kat belakang. Nak makan kat belakang pun boleh. Kalau aku okey, nanti aku round lah. Rasanya okey kot. Masih macam tak gelap sangat lah. Nanti kita tengok. Kat sini pun wah ada, nampak? Slowly lah sebab malam. Nampak? Mantap lah. Kat sini semua pokok-pokok dia. Kejap kat sini terang sikit. Kalau korang tengok. Tapi ni pokok placing lah kot. Buat-buat cantik. Jangan kau ingat pokok durian pula. Okay, nanti lah kita round. Tempat dia luas. Jom tengok aku ada apa. Kat sini kalau kau nak round kebun, boleh naik. Free Free betul? Ya, betul, free punya. Free punya. Free naik free lah. Tak boleh bawa balik. Okey. Anak aku dah horn. Dah horn, kita nak round. Jom. Okey. Jom, pegang. Pegang je. Bye-bye. Inilah dia keadaan kebun. Nervous.
Jom. Ada. Nampak gelap sikit Nampak kamera? Kamera nampak tak? Nampak tapi gelap Sorry lah gelap. Kalau petang macam nampak sikit. Tapi tak apalah. Kalau korang tak nampak sangat tu, sorry lah. Macam boleh belajar juga ada sampai ada guava. Oh, ada macam-macam. Pokok rambutan, pokok guava. Ambil lesen cukup. Gegar, nervous lah. Okay, berhenti sekejap. Ambil gambar. Ya, okay. Kejap geng. Ni awak. Nampak? Gelap lah, gelap. Belakangkan sikit. Sikit. Okay. Sekarang ni nak teruskan perjalanan. Okay, kita teruskan perjalanan. Jom. Allahu Akbar. Sama enjoy je, senyap. Amal okey tak, Amal? Okay. Lagi tak boleh. Bateri dah nak merah. Jangan berhenti separuh jalan sudah. Aduh, buat kelakar lah. Sempat-sempat. Tapi jalan dia boleh tipu. Okay, sampai dah. Jom kita makan. Okay. You tekan stop. Tepi. Ya. Jom, Dek. Ya. Jom. Okey. Aduh. Kalau boleh bawa Dah, jom. datang sini. Itulah, sudah pergi belakang. Sudah pergi belakang. Okey, untuk hari ni rezeki, aku pun sebenarnya tak plan pun nak ke sini. Round-round tengok malam dia buka. Sebab petang nak pergi tu macam tak sempat. Tapi kalau petang, yang bestnya kalau round naik skuter tu macam nampak lagi cantik lah. Cuma hari ni aku ambil yang dia offer D13, durian D13 4 kotak, free 1 kotak 100. Dan Raja Kunyit. Raja Kunyit ni RM60. Sebab Raja Kunyit ni aku tak pernah makan. Jadi macam nak try lah. Jadi sebelum tu terasa ni dulu. Dia pun ada jual air kelapa juga. Kelapa ni kena sejuk memang ngam lah. Kita makan di 13 lah dulu macam biasa. Bismillah. Di 13. Tu YouTuber cilik tengah berlari. Bismillah. Untuk D13 ni rasa yang standard macam kita makan jenis dia. Yang aku dapat ni adalah yang aku suka lah, pahit-pahit. Sebab dia kalau ada pahit-pahit tu macam untuk tekak aku memang show lah. Yang cuma aku nak try yang ni, Raja Kunyit. Dari segi colour pun dah memang lain lah. Tengok kalau yang D13 ni colour dia kalau boleh nampak lah. Nampak. Yang Raja Kunyit ni memang colour kunyit lah. Kuning. Raja Kunyit. Bismillah. Lagi sekali Show Raja Kunyit ni.
Bismillah. Lagi berasa kan? Kalau yang aku dapat ni, After taste dia. After taste dia pahit dia pun, lemak dia tu ada rasa special. sedap. Mungkin sebab harga dia mahal sebab susah nak dapat ke kan. Macam Blackton dululah. Macam sekarang Blackton dah kat mana-mana ada kan. Aku sebab tak pilih Blackton, dekat rumah kat Muar ni ada Blackton pokok. Tu pun lepas 10 tahun baru jadi, atas 7 tahun lah baru jadi buahnya. Tapi untuk kunyit ni tak boleh kata tidak lah. Kalau ada bajet lebih, kalau kau datang dekat Sungai Bong ni, kalau ada lagi Raja Kunyit, kau kena try selain Blackton lah. Untuk Raja Kunyit ni untuk aku sesuatu yang lain pada lain lah. Sebab macam Blackton tu Musang King semua dah biasa sangat kan. Tapi dari segi tekstur, dia lagi berserat lemak, macam berlemak sangat. Dengan pahit dia tu pahit yang berlemak. Kalau ada bajet, cari Raja Kunyit. So far, sebelum Raja Kunyit, antara jenis yang aku favourite, Teka, Taiwan ke Taiwan ke macam tu, Blackton. Tapi lepas aku rasa kunyit ni masuk dalam list lah. Memang tak menghampakan. Ni aku bilas balik dengan D13. Untuk D13 ni, dia kurang berserat. Macam kalau kita masuk tu, kita tolak pakai lidah pun dia dah ikut mana pergi. Tapi kalau yang ni kau tolak pakai lidah, dia masih menahan lagi. Ada bajet, boleh cuba try test durian kunyit. Kalau tak, boleh ambil je D13. Okay, nanti aku sharekan location. Senang kata dia dekat area, kalau untuk orang Muar senang nak boleh waste juga. Mungkin kedai ni juga kot, City Durian City Durian mungkin dah ada. Ataupun dia berdekatan dengan Lotus. Kalau kat Muar tu Lotus belah belakang, kedai dia lah, kira macam kawasan belakang tepi Lotus lah boleh waste lah. Nanti aku sharekan location. Jadi terima kasih kerana menonton video ni sampai dah nak ke penghujung. Sebab aku nak habiskan. Nampak ni ada lagi beberapa kotak. Offer dia ni kira menarik lah. 4 kotak 100, free lagi 1 kotak. Cuma dia kat sini aku tak order lah sebab dah banyak sangat kan. Dia ada waffle durian RM15. Jadi kalau korang datang sini, dia ada jual waffle, jangan order waffle coklat ke apa, janganlah, rugi. Order waffle durian RM15. Nanti korang boleh cuba. Sebab itu aku tak cubalah, sebab aku dah mungkin nak beli ni lagi kot. Durian kunyit ni sedap lah. Okay, tanpa membuangkan masa korang yang dah tengok ni kan, kita belanja lagi lah. Orang kata kita buat penutup dengan suapan terakhir. Bismillah.